Amar tadi dia ada kata kalau nak buat traps yang lagi better, lagi cantik adalah menggunakan barbell. Betul. Jadi, tanpa melengahkan masa, tunjukkan cara dia. So kalau korang kan tanya apa exercise paling cepat nak besarkan traps, dumbbell ke barbell? Okay, kita tahu ada orang buat dumbbell. So jawapan apa? Barbell. So barbell ni dia gain compound, so dia lagi boleh main berat dah. Okay. Cara dia, okay, ada orang buka besar, okay, dengan rapat. Mana lagi better? Baik, jawapan apa? Rapat. Jangan buka besar. So bila korang buka besar, okay, korang tak dapat nak pergi tinggi lagi. So Amar prefer rapat. Rapat korang boleh tinggi lagi. Okay. Terus nafas, hembus. Wah, ni bagian track cameraman. Terus nafas, hembus. Ni nampak naik bukit Terus tu. nafas, hembus. Okay. Kau perempuan je ada bukit, lelaki ada bukit juga. So kalau korang nak lagi jadi, okay, dumbbell pun jadi juga. Tapi nak cepat jadi inilah. Okay, tapi nak lagi jadi. Ada lagi jadi. Oh, Yang belakang. belakang. Belakang ni lagi jadi. Nafas. Sebab boleh angkat lagi tinggi. Ada lagi squeeze. Okay. Nafas, hembus. Oh dia. Nafas, hembus. Nafas, hembus. Very nice. Very nice. Make sure korang jangan angkat guna tangan tau. Angkat guna bahu korang. Okay. Korang nak lagi jadi trap korang. Ada lagi. Ada lagi. Sama macam tadi. Tapi ni variasi lah. Okay. Nafas. Hembus. Nafas. Hembus. Dia macam ada deadlift sikit. Nafas. Hembus. Okay. Tiga exercise ni Amar suggest lah. Depan, belakang. Lepas tu stiff deadlift, hembus. Oh, buat tiga-tiga. Betul. Dia pilih salah satu. Buat tiga-tiga punya. Tiga-tiga ni paling cepat. Okay. Kalau korang nak dapatkan trap besar, tiga ni. Mantap. Dumbbell pun jadi okey juga. Tapi dia kurang sikit lah. Okay. Something new. Guys semua, tu nak jadi gitu. Stay tune guys. Next video ada lagi tips.